Okeylah, settlekan komitmen dulu lah. Ha? Tinggal RM80 je. Hai. Tak ada duit. Resit je penuh ni. Aduh. Macam mana aku nak cari duit aku ni? Apa? Sebab itulah orang kata kita kena pandai cari cara macam mana nak dapatkan balik value daripada pembelajaran harian kita. Dengan Tun Wow, setiap kali korang top up, korang akan dapat cashback. Hah? Cashback? So maksudnya kalau aku top up, aku boleh dapat duit aku balik? Yes. Oh, nah. Okey. Baik aku top up je, aku boleh dapat duit aku balik, kan? Yes.